Dia kira macam ni. Kalau anda perasan, pada satu hari bulan Februari, hari wilayah dan hari Thai Pusat. Okay, dia cerita dia macam ni. Dia kata HQ company di KL, kemudian dia ada site office di Putrajaya. Kedua-duanya berada dalam wilayah persekutuan. Majikan dia bagi tahu, bagi mereka yang dekat HQ, anda akan dapat cuti pada hari Isnin dan pada hari Selasa. HQ akan dapat 2 hari gantian. Tetapi kepada staf yang duduk di Putrajaya, dia cuma dapat 1 hari gantian, iaitu Isnin 1 hari sahaja. Ini adalah site office. Di situasi dia hari wilayah, hari wilayah dan juga Thai Pusam bertindih. Staf yang duduk di office HQ tak apalah, dia puas hatilah dapat Ahad, Isnin, Selasa. Tapi staf yang dekat side office, dia dekat HQ cakap dia dapat hanya Isnin saja. Baik, soalan saya, adakah praktis yang syarikat buat ni betul? Maksudnya HQ dapat 2 hari, side office dapat 1 hari. Jawapannya adalah apa yang company buat tadi tu betul. Kenapa betul? Pertama, kalau kita tengok balik dalam akta, mana-mana public holiday. So dalam konteks ini, hari wilayah dan juga Thai Pusam adalah jatuh pada rest day, akan digantikan pada hari berikutnya ataupun akan digantikan pada following days. Tetapi dalam akta, dia tidak bagi tahu kalau sekiranya jatuh 2 public holiday pada hari yang sama, dia digantikan pada hari yang berikutnya. Faham tak? Maksudnya dalam akta dia bagi tahu, kalau cuti kau tu jatuh hari Ahad, ya, kau dapat hari Isnin. Tapi kalau jatuh hari Ahad tu 2 event, kau tetap dapat hari Isnin. Dalam akta dia tak beritahu hari-hari berikutnya tu. Nampak tak? So dalam konteks ini, satu, company ni tak salah pun untuk dia bagi 2 hari untuk HQ, dan tak salah pun untuk dia bagi 1 hari untuk site. Kenapa? Sebab pada pandangan management, mereka melihat 2 hari untuk HQ tu memadai. Sesuai lah, sebab HQ ni dia tak melibatkan klien. Tetapi bila dekat Putrajaya, dia melibatkan klien. So tak boleh cuti lama.